Nina tengah makan ni. Anda suka tak lauk yang macam ni? Lauk lah macam ni susah tau nak cari zaman sekarang kan? Bau sambal tempoyak ni bila Nina tengah masak, okey, bau dia jadi penuh satu rumah. Okey, bau dia sampai jiran sebelah duk tanya masak apa hari ni. Punyalah wangi sambal ni kan. Bagi pendapat Nina, kita sebagai rakyat Malaysia kena bangga tau, sebab kita ada menu rare yang macam ni yang masih kekal sampai sekarang dan menunjukkan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi macam mana kita nak buat sambal tempoyak pucuk ubi petai Negeri Sembilan ni? Jom kita simak. Kalau ikut resepi Negeri Sembilan yang original, pucuk ubi ni tidak akan direbus, tapi Nina rebus sikit sebab Nina rasa pucuk ubi yang Nina ambil ni agak keras dan liat sikit, jadi Nina rebus lah ya. Dan Nina pun dah sediakan dah kelapa parut ataupun santan kelapa perah sendiri ni yang original. Nina rasa bahan-bahan ni autentik lah ya, menunjukkan klasik ataupun originalnya resepi ni. Jadi ini adalah bahan-bahannya. Bahan-bahannya senang je. Nina gunakan tempoyak. Tempoyak ni mertua Nina yang bagi. Okey, lepas tu Nina sediakan juga ikan bilis. Okey, nisbah ikan bilis dan petai tu kena sama banyak. Lada, kunyit hidup, serai dan juga asam keping. Petai ni pun Nina dah simpan lebih kurang 3 minggu kat dalam sejuk still elok. Pucuk ubi dah siap rebus, daun kunyit berserta dengan santan. Jadi kita kena potong ataupun hiris nipis-nipis bahan-bahan kita. Antaranya adalah pucuk ubi ni lah. Kalau anda guna method yang tak rebus, hiris je terus pucuk ubi tu dan ramas-ramas terus boleh masak. Tapi Nina kat sini Nina rebus, still Nina hiris nipis-nipis juga. Kemudian serai pun Nina hiris nipis-nipis juga. Selepas Nina hiris, Nina pun cincang-cincang, bagi dia kecil-kecil macam kan. Bila kita tergigit tak adalah terasa sangat tapi kita nak bau dia supaya blend dengan kita punya lain-lain nanti Okey, selepas tu Nina akan hiriskan juga daun kunyit. Lupa Nina nak pesan tadi, nisbah daun kunyit dan juga nisbah serai tu perlulah sama lagi banyak daun kunyit tu lagi sedap lah bagi pendapat Nina. Masukkan lada kita dan kita punya kunyit hidup, masukkan sekali dengan tempoyak dan kita boleh blend. Tempoyak kat sini Nina gunakan lebih kurang dalam 1.5 sudu macam tu, tapi portion yang agak banyak lah ya. Masukkan air dan terus kita blend. Macam biasa Nina gunakan kuali legend je. Dah pun Nina panaskan, terus Nina masukkan bahan yang kita dah blend tadi. Nina kocak-kocak sikit lah kan bahan yang ada tertinggal dekat kita punya blender tu. Masukkan terus. Okey, dan Nina gaul rata. Tunggu dia sampai ada bubble, baru Nina masukkan bahan yang seterusnya. Penting nak tunggu dia agak bubble tu, sebab kalau tak dia cepat basi kena lama sikit lah atas kuali. Okey, lepas tu masukkan bahan-bahan yang kita dah siap hiris tadi, daun kunyit, serai dan juga pucuk ubi tadi. Masukkan teruslah kita punya bilis dan juga petai. Okey, kemudian masukkan juga kita punya asam keping. Kenapa pakai asam keping ni? Sebab tadi nak pakai tempoyak manis kan, nak bagi balance rasa dengan pedas dan sebagainya tu. Kita masukkan asam keping dan kita gaul rata. Okey, selepas tu dah nampak keluar asap ni kan, maknanya dia dah cukup merata lah macam tu kan. Nina masukkan santan pekat. Okey, kemudian Nina akan biarkan dengan api yang agak kecil. Okey, sampailah rasa bau dia merata. Dia jadi macam jadi satu macam tu kan. Barulah dia jadi sambal.
Setelah beberapa minit, nampaknya dia dah jadi macam agak mengental macam ni. Tapi bila Nina rasa macam tak cukup serai, jadi Nina masukkanlah serai. Yang ni dah ketuk je. Okey, masukkan. Kemudian Nina gaul rata lagi dan bolehlah masukkan perasa. Masukkan sikit garam, sikit gula, okey. Sedikit perasa jika suka, okey. Kalau anda nak lagi flavor tu pop up, boleh masukkan cube pati ikan bilis, okey. Nina tengah edit ni pun Nina terliu. Rasa nak makan sekali lagi je, kejap lagi kan. Sambal ni agak banyak. Okey, jadi lebihan tu Nina ada letakkan ataupun masukkan ke dalam bekas. Okey. Nampaknya dah siap dah kita punya sambal ni. Bila dia jadi macam ni, nampak dia dah mengental kan. Okey, bolehlah tutup api dan bolehlah kita sediakan. Bagi pendapat Nina, apa-apa pun yang kita nak masak, kalau lama atas api, insya-Allah lah lambat basi. Macam tu jugalah sambal ni. Macam tu jugalah kalau kita masak rendang ataupun sambal tumis sekalipun. Okey? Dan dah siap sambal tempoyak, pucuk ubi bersama dengan petai. Menu warisan daripada Negeri Sembilan ni perlulah kita pelihara tau. Okey, bagi Nina sangat-sangat sedap. Makan pun bertambah-tambah nasi. Bahaya makan lauk yang macam ni kan. Nina makan bersama dengan sambal tumis dan juga masak lemak daging salai. Semua ni menu Negeri Sembilan lah. Okey, insya-Allah kalau anda ikut apa yang Nina kongsikan ini, dengan izin Allah, insya-Allah lah menjadi sambal ni nanti kan. Nina makan bersama dengan suami Nina, tak sudah-sudah lah dia kata sedap yang kan. Okey, itu saja yang dapat Nina kongsikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Okey, akhir kata jangan lupalah subscribe kalau anda suka video ini, komen dan like kalau anda rasa perlu dikongsikan kepada orang lain juga, dan share, jangan lupa share. Okey, semoga bermanfaat lah untuk kita semua. Nina doakan semuanya sihat dan baik-baik saja. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.